Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi tanpa dipinta, Dina Incira binti Gani dari kelas 4 Patriotik dan bernomor maktab HT 221043. Saya merupakan calon U22 dan ingin memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung bagi Badan Wakil Pelajar sesi 2025 dan 2026. Saya merupakan orang yang aktif dalam bidang co-curriculum dan mempunyai prestasi yang cemerlang dalam bidang akademik. Manifesto saya yang pertama ialah saya ingin membaik kulit tirai surau. Saya akan menggantikan velcro yang telah lama rosak dengan zip yang baru bagi memudahkan dan memberi keselesaan kepada pelajar muslimah. Seterusnya, manifesto saya yang kedua ialah saya ingin membuat program iRabbani. Program iRabbani ini ialah program Islamic Rabbani. Program ini bertemakan program kerohanian. Program ini akan saya laksanakan dan berkolaborasi dengan ahli badan dakwah dan rohani. Program ini akan diisikan dengan aktiviti-aktiviti kerohanian seperti syair, qasidah, nasyid dan banyak lagi. Hal ini kerana saya perasan bahawa terdapat pelbagai jenis aktiviti yang telah dijalankan di maktab seperti program kesihatan mental, program disiplin, tetapi program kerohanian tidak banyak dijalankan. Jadi saya ingin membuat program ini agar dapat menyuntik semangat kerohanian di dalam diri pelajar. Akhir kata daripada saya, undilah saya jika anda rasa saya mampu untuk mengubah maktab kita menjadi lebih baik. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.